bangkit Sarawak deh. Hah, kama udah kok. Kama laki. Sebagai sepatu laki. Gosok sekali Sarawak tu. Ah, Gosok sekali. untuk kana dia udah kan digosok apa yang kan digosok? Tapi Sarawak nan tampai tadi. Indah kan digosok do. Mati kerancaan saya keluar ke panjang saya. Keluar ke panjang dua. Laki ni lo kau bertanya pada itu. Masalah mau kau Dia diam. muak den dah muak den kok. Indah kan digosok baju udah tu do. Pakai kerkari lah udah pai. Oh dah. Baru pulang baru pagi tadi dah. Hah? Baru pulang udah baru kapai lo balik. Kapai lo udah balik. Nah senang kau lah di rumah kau dah. Apa yang kurang le dah? Muak dan menengah kecil kau apa? Ada yang muak sabana dah. Jangan kau tanya oleh dan kamar kapai. Jangan kau tanya oleh. Kau setuju kau di rumah? Di rumah saya taruh kau sedang kadang pandang. Labaun kambiang mak. Kau juga kadang pandang taruh. Jadi bini nak boleh bertanya dah. Kamu udah dah. Tengok pagi kau tanya dan kamar udah. Dan kalau lapaunya kamar kapai. Udah. Ndak boleh dan duk lapau. Ndak boleh dah. Besok dan kat kapel lah. Kau laki ni lo pandai matu aku dan mati. Dari mana kau tahu dan duduk lapau kau segala macam. Kau agak pai pulang pagi ke Jambara, pulang Jambara kapai. Itu urusan dia, tak urusan kau. Oh. Kau senang dari rumah kau pitih. Senang kau dari rumah kau pitih. Jadi kamu udah nak urusan den do. Ndak urusan den mak aku kasih udah Kau kan tahu kok bini udah kok. Bini udah. Susah lo kecil kan udah ada yang susah sebenarnya. Dan duduk di lapau tiap hari. Bertanya dia lah, bertanya. Oh, jadi di kedai silin tu udah mengopi. Hah? Bakoa, domino. Hah? Abi hari udah di kedai silin tu. Dia curiga Mada. Mu kasih udah cuacok duduk situ. Lu nak kan hati lu udah kasih lin tu. Sadar diri dah. Awak lah babini. Ala baranak lu lah. Hah? Abi hari di lapau tu. Aku no ada dah. Anak dapat di situ tu. Ingat umur dah. Lah saumur koko udah. Ala gaek udah. Pai kamu saji tu. Hah? Dengar pengajian ustaz. Hah? Kok mengaji-ngaji? Kok indah? Hari-hari abi di lapau tu. Ndak ada guna udah duduk di lapau tu doh. Tu atok bocor nak tapan dia udah ada. Nak tumbuk dia udah ada. Oh, jadi kau cemburu je silin tu. Memang dan di sini duduk. Jangan kau sabut-sabut lo sekali-sekali gaek nak. Kau nak gaek pada Oden. Lah bantu bunga bawang kau cari di rumah tu ada dalamnya. Lah pandai udah nak jalan untuk bunga bawang, ha? Lah bosan udah jaden. Kau dulu aku baca kerja-kerja den. Gini kau jangan kau agak lo dah lapan utak dan kau mencari kau pagi patang siang malam kau nan pandang labaun katapang kau rencana. Lah pandai udah ngecek den, ha? Di buaya bana baju kau dari ameh grama bantu itu yo bantu kau. Muncuang kau namburu tu le jalan kau. Dan lo kau tu atur anak kau turus Anak tu cari lah labaun katapang kau sadok. Anak tu mandian. Mari. Irang mak kau kemarin. Mereka bantu kau. Tadi dari pagi mamain kau bantu kau semua kau dinyo kau. Kau larang je dan pailai batigo anak purusin yang kada makan. Itu karajuan kada babian. Cari lah batigo laki-laki. Baraja pui laki dia. Kalau tahu tigo. Le kau ke peti. Kau tak-tak je dan pailai. Baba nai si utak kasihan kau cemburu Aku kasih lindo. Tak ada sekadar bersinggung-singgung. Saya seketiknya. Apa lah kau cemburu Kau singgung udah kita. Tak boleh dan cemburu dah. Oi, kau kati gue bawa mak kau kada puas suruhnya masak. Kau dari apa lah kecik kau. Kamu tu cuma dia kau. Apa malu-malu? Udah jadi berangan. Kamu masuk ke dalam. Udah. Mana di berangan udah. Kamu saya kau sampai bau katak kau lepas tu siapa kau. Oi, udah. Tunggu lah keluar. Kalau nak tinggal tadi kau. Udah. Udah sekolah. Apa lah alai. Kau butuh perhitungan dan juda kau mah. Tu apa? Adalah muak lu dan Mada. Muak dan sabana muak dan juda kau. Oda. Dia nak sana ngasih dia dari tadi dah lah. Aje lah apa lah. Aduh si jawe dia udah mah. Ada mengecek kebenaran udah. Duduk sabantah sampai silin tu. Muak dan juda mah. Kini ada mengecek tapi manuang tu mah. Ada mengecek nak badangan duduk sekolah dulu. Duduk udah sekolah dulu lah. Pik, dan jangan kau betul nak. Anak kau urus pulang beko kalau ndak memandi seorang ayo. Kau dah mandi ke dalam sumur. Dan ujian ke dalam sumur. Ndak tahu nak kau. Aduh udah kalau mandian aden. Mencari aden sih udah tak sudi kini le do. Apa kolak kini kau keraja udah kau kini?
Pakau tak Udah pakau duduk udah siko dulu ah. Belum selesai dan mengecek. Kini apa sih nanti jadi dan pailu. Dia mau baca kasut siang malam beko. Kau sorang-sorang coba kedua. Samo sa parang ikaw tujuh mandi ka. Lamu jalan be sampai alamu ada mencari kau. Lo pandai lo udah maresi aden. Jadi apa Aku kurang gae dah. Apa lah? Bapak mandi dia masih duit dah. Baik kaduan. Udah maresi den. Baik kaduan. Udah lah piti tak ada. Karajo tak ada di rumah. Baik kaduan karuang kayak gitu. Pandai udah maresi udah. Ih, kadang pangkalan. Oh lecek. Apa sambalin? Udah dulu kan. Kampanye ade pandua anak ketujuh tidak. Lin membiak sambal yo pandai. Nak ketujuh dia udah ka sado. Anjur lah. Kalau kita Itu talu Lin. talu sama dah. Lin apa sih na Lin masak? Iku kan mentimun punya Lina. Iya mentimun dah. Tibo dirangkuang udah berubah jadi ayam. Apa sih lah Lin masak pandai Lin masak? Malah kita ke pandai dah lah itu lo kerja tu. Iyo ndak. Iya. Kalau kita aja. Sambal lama. Lama-lama Kurang maju asame. Yo. Ini itu dah cuma apa nak ketujuh dah bukan. Talu cie ayam dua sai. Cie saya talu sebab udah ada talu dua. Dah kalau dua orang di mana suka dah kalau dua orang. Enggak makan senang gua. Dah. Siku dah lah. Siku tangan. Oh jadi kau kerja udah di lapau silin kau, ha? Yo santiang santiang udah. Mangapa kali? Jadi kau nama-nama silin kau, ha? Tapi yang jual nasi. Yo mangalan nasi. Kenapa baru itu kau mengangkangnya kemari? Enggak, udang ada. Tapi nak kau beli tangkal, jadi siko dah, batangkal. Ya udah kau makan, nyo tiba mangaka lah nyo kemari siapa kadang kau. Kalau mengalih nasi nak model-model itu lu malah rayu laki orang do pia. Ada bon nama rayu laki orang tu dapat kemari dapat makan ni mamasan sambahnya di rumah. Kalau jago sikit. Kalau le mamasan sambah di rumah tu lelenya kajian nak pe makan keluar dah. Gara-gara rayuan kau pia, laki dan tu mamasan di rumah de kau tu mah. Cuma laki dan kau nak tahu dia untuang do. Indak kata cigo itu duang naknya tu do. Maka tahu de kau. Pagi nyo napain nyo bela lo tu nyo pailo balia. Padahal dituduh tu bila dan masak sama jari yang sama daging, sama lawak. Dan itu dulu ada nama rayu laki ko tu nang kapai ke rumah, kapai ke kadai ko tu hari sampai duduk alun pagi dudunya lo duduk mananya sambal lu masaknya lah tiba kemari. Mangalo dia nak salah mau nyuduh menduduh marayu laki ko tu. Nina laki ko tu nak tujuh semua dan bapak cina dia nama rayu laki ko tu, kan ada ni salah lah Allah nak dimasak na sambal na daging bana di rumah tu kalau nya ketujuh di tempat dia masak tu kadang tagahan lo ada ni mapiti nak masuk na kadang terima gini konya nak piti tu lah nak kadang na makan lemah kau tu lah nak kadang cekara udah cekara ko lah ni ada nak fikir nak gini di mana nak ketujuh malah barang dan kalaku nasi sambal dan kalaku ada bikin sambal ko na di rumah tu do wah sambal ayam ko daging nak kau buat terserah ko lah tak tahu do urusan kau je laki kau di rumah. Oh, patutlah pakai lipstick kau yo, Pulang. Baru narono muka kau merah-merah yo, baju kau rancak, Mengalih nasi harusnya kau model koko. Oh iya lah, lu nasi itu pakai lipstick, badak tu barang lu baru malam. Mungkin itulah lama konya lakinya nak ketujuh di rumah. Dia mau gini, awas nak balik. Pulang. Aden lu selesai mengecek lah tu. Aden masih berurusan dia pajak kau. Dia kan duduk situ sampai duduk dan mak. Pulang. Barang kau mengecek lah. Patulah laki kau tu nak ketujuhnya di rumah. Sambak kau jarang kejadian. Jarang. Lu muncul kau ketek. Alah, sakit kepala Lina. Sakit kepala Lina. Pilihnya. Tak ada cerita kini dah barang kek kedua-duanya. Barang kek kedua-duanya. Dari patang-patang kau usi laki dan kau kerancang. Kalau kini kau siap. Nyusi kedua empat dengan kau juga kau ni. Ada masalah kemari. Dia dah boleh duduk kemari lah. Dah boleh mari dah. Kau tadi. Barang kek sana lah. Rasai lah. Ancaman. Kau harusnya dari dulu kau suruh laki dan kau pakai orang. Indah boleh duduk kemari lah. Tak boleh kemari dah. Gara kau. Indah pulang dulu. Ada nasa mancelik malintang heran kok. Apa yo mai tampan heran ala apa lah. Cuba lah. Asal perai langsung gagas sekali. Asal perai langsung gagas sekali. Iyo tapat so gagamo. Na pertama na ambo berdapet piti tu ambo seorang lain. Dalam takut ambo tidak tak lain ada orang kan minta piti dah tu. Dia gagamo lah ya. Nantara nak krebet-krebet nyo. Mengurian orang saya mercewa. Akhirnya nak orang kiri-kiri tu tak boleh tu. Nyopai yang Jadi sana ngati malintang kalau indak babi niko. Tuh.
Di keton sana ndak lu bantu bantu apa mah? Bantu pandai mengandung hujan bantu mah. Ha. Sana indah lo doh. Oi Malintang, Ha. kalau menurut dia, kau pendapat kenal sebagai kawan Malintang. Nikmati silah hidup untuk ikut kau lain. Jangan jauh-jauh lo penganalai. Jangan dikit mana dia kau lain. Allah mah. Ha. Syukuri siapa nanado lain. Ha. Lai percaya tempat. Nikmat hidup tu yo bini. Kalau ndak bini ndak dapat nikmat hidup percaya lah tempat. Malintang Allah hampir, Malintang Allah hampir. Dan kalimu kanda Malintang. Termasuk kurang nak. Ini kita kamu kecian tampan kemari. Ada orang sebelah mengalir nasi kuah. Tuan raja. Ha. Tuan raja orang mengalir nasi itu. Ha. Itu kamu tak tolong bawa tampan mah. Condong matu kanan rancak, condong saliru kanan lama, na elok-elok dan silak langsung hati badan takut deh Malisa. Ini tua. Iyo ayo ini nemu doa ayo ini. Ala banyak orang nama rayunya ini nak amuh doh. Apa le bentuk Malintang kau bentuk tokiang ya wah. Kalau ikut tampan hitam manggi kuma. Dan lamai berhasil kuma. Percaya kuat. Yakin Malintang? Kuat. Yakin Malintang? Yakin, sabanda yakin. Kentung mari tampan dia dakek jinyo tolong urusan dia tampan. Tenanglah Malintang. Silin tu kini gua sedang diintai oleh Jen. Ya. Tapi kalau tampan namanya rasayan pasti jadi. Kalau ndak jadi itu Malintang pasti dia jadian. Itu kerja kelera kerja tampan nama itu mah.